Ya, sudah tentu sebab saya rasa Rafizi sudah membaca apa yang berlaku dalam trend global yang mana undi muda adalah penentu dalam pilihan raya. Kalau kita boleh imbas kembali apa yang kepada tokoh-tokoh dunia yang menggagas parti kurang daripada setahun ataupun dalam period minima setahun, mereka menggerakkan akhirnya menatijahkan mereka ini berjaya menembusi segmen baru kerana kita tahu dalam data pilihan raya pun juga membuktikan bahawa anak muda sudah melepasi 52% daripada daftar pemilih dalam segmen ataupun apa yang dikatakan berumur 18 hingga 40 tahun. Jadi dari segi peratusan itu adalah angka yang besar. Dan kalau saya nak imbas balik apa yang berlaku dalam trend global, sebagai contoh apa yang berlaku di Perancis, Emmanuel Macron pada tahun 2017 beliau akhirnya memenangi pilihan raya presiden, kemudian diikuti oleh Ukraine misalnya contoh, pelawak sudah menjadi presiden parti. Dan yang terbaru ini pada pemilihan pilihan raya umum Thailand sebagai contoh, People Party memenangi kursi besar dalam pilihan raya umum mereka. Jadi yang terbaru ialah Tamil Nadu, BJ, Joseph Vijay berjaya memenangi dan juga menewaskan parti-parti lama menjadi ketua menteri di Tamil Nadu. Jadi apa yang saya boleh buktikan di sini ialah trend ini sudah sebenarnya mengunjur kepada negara kita, dan saya tidak menolak bahawa bacaan Rafizi ini beliau sudah pergi kepada segmen ini yang beliau mengharapkan boleh melakukan perubahan kepada keputusan politik di dalam negara berbanding dengan cara-cara ataupun apa yang dikatakan approach parti lama yang berlaku. Ini